Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Huang selaku pensyarah GISC 1082. Di sini kami pada hari ini adalah untuk melaksanakan pentaksyaran bertulisan GISC 1082, iaitu tugasannya yang pertama, persembahan. Jadi sebelum memulakan persembahan ini, elok kiranya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Baik Ikon bin Saini dari kelas PPR BMM 21. Saya Ahmad Zaman bin Abdul Aziz daripada kelas PPR BMM 21. Dalam untuk persembahan ini, kami memilih isu konflik Iran dan Amerika Syarikat. Jadi isu ini berlaku akibat beberapa punca utama, iaitu saya akan menjelaskan punca yang pertama, iaitu peperangan terbuka antara Iran dan Amerika Syarikat yang kita saksikan sekarang ini disebabkan oleh program nuklir Iran. Jadi mengapa isu ini membawa kepada peperangan fizikal pada Februari lepas? Jadi segalanya bermula apabila rundingan nuklir antara Washington dan Tehran menemui jalan buntu. Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Presiden Trump mendakwa bahawa Iran sudah berada di ambang memiliki senjata nuklir yang mampu mengubah imbangan kekuatan di Timur Tengah dan mengancam sekutunya, iaitu Israel. Jadi peperangan ini meletus secara rasmi pada Februari lepas apabila tentera Amerika Syarikat dan Israel melancarkan gelombang serangan udara secara besar-besaran ke atas pusat penyelidikan nuklir dan pangkalan tentera di Isfahan dan Tehran. Jadi tindakan keteteran ini telah diambil kerana Amerika Syarikat percaya bahawa sekatan ekonomi selama ini tidak lagi mampu untuk menghalang Iran daripada meneruskan dengan program nuklir mereka. Jadi dalam ucapan terbaru, pihak White House menegaskan bahawa serangan ini adalah langkah preemptive yang ataupun dikenali sebagai serangan awal bagi memusnahkan keupayaan nuklir Iran sebelum bom atom pertama berjaya dihasilkan. Manakala bagi Iran pula, serangan ini dianggap sebagai pencerobohan kedaulatan yang nyata. Mereka bertindak balas dengan melancarkan beratus-ratus peluru berpandu balistik dan drone ke arah aset-aset Amerika di rantau teluk. Jadi, kita perlu faham bahawa isu nuklir ini bukan lagi sekadar perdebatan di meja perundingan, tetapi ia telah menjadi api yang memulakan perperangan berdarah yang sedang berlaku hari ini. Hal ini adalah untuk menentukan siapa yang layak memegang kuasa teknologi paling berbahaya di dunia. Jadi itu saja untuk poin yang pertama, iaitu punca program nuklir Iran. Baiklah, kita pergi kepada punca berlakunya konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Yang kedua iaitu campur tangan ketenteraan. Berikutan serangan udara besar-besaran ke atas Iran yang berlaku, dalam serangan awal tersebut, beberapa pemimpin penting Iran dilakukan terbunuh dalam serangan tersebut, termasuklah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta beberapa pegawai kanan tentera. Kematian pemimpin tertinggi ini memberi kesan besar kepada politik Iran kerana beliau merupakan pemimpin tertinggi negara, ketua angkatan tentera dan juga simbol ideologi Republik Islam Iran. Serangan ini meningkatkan lagi ketegangan kerana dilihat sebagai usaha untuk menjatuhkan kerajaan Iran. Selepas serangan tersebut, Iran melancarkan serangan balas menggunakan peluru berpandu dan juga drone terhadap beberapa sasaran musuh, termasuk bandar di Israel seperti Tel Aviv, pangkalan tentera Amerika di Timur Tengah dan juga kemudahan tenaga di negara teluk. Serangan ini merupakan sebahagian daripada operasi balasan Iran yang dinamakan Operation True Promise yang keempat. Serangan balas ini menyebabkan konflik mula merebak ke negara lain dan juga menimbulkan kebimbangan berlakunya perang serantau yang lebih besar. Seterusnya, selepas minggu pertama perang, operasi ketenteraan meningkat dengan ketara. Tentera Amerika dan Israel melancarkan ribuan serangan udara terhadap sasaran Iran. Lebih 1,000 serangan dilakukan berlaku dalam beberapa hari sahaja. Serangan utama termasuklah sasarannya ialah kapal perang Iran, pangkalan tentera laut Iran, sistem peluru berpandu dan juga pusat komunikasi tentera Iran. Serangan ini bertujuan untuk menumpukan kemampuan tentera Iran supaya tidak dapat melancarkan serangan balas secara besar-besaran.
Baiklah, kesimpulannya, konflik ketenteraan terkini di Iran merupakan konflik besar yang melibatkan beberapa kuasa besar dunia. Konflik ini bermula dengan serangan bersama Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran dan diikuti dengan serangan balas Iran serta penglibatan sekutu di rantau Timur Tengah. Baiklah, itu saja untuk sambutan ketenteraan. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula kepada punca yang ketiga yang menjadikan perperangan ini sangat kritikal kepada dunia, yaitu persaingan geopolitik di Selat Hormuz. Jadi, jika isu nuklear yang saya terangkan sebentar tadi adalah puncanya, maka Selat Hormuz ini adalah medan tempur utamanya. Jadi, untuk pengetahuan semua, Selat Hormuz ini ia merupakan laluan maritim yang paling sempit, namun ia juga paling penting di dunia ini. Kerana hampir 20% bekalan minyak global melaluinya setiap hari. Dalam peperangan sekarang, Iran telah menggunakan strategi senjata minyak dengan mengancam untuk menutup sepenuhnya selat tersebut. Mereka telah mengarahkan bot-bot laju pegawai revolusi dan menanamkan periuk api laut untuk menghalang kapal tangki daripada keluar daripada Teluk Parsi. Jadi mengapakah ini mencetuskan perang besar? Ini mencetuskan perang besar kerana bagi Amerika Syarikat, penutupan Selat Hormuz ini adalah satu bentuk serangan terus kepada ekonomi dunia. Jadi Amerika Syarikat tidak boleh membiarkan Iran mengawal nadi tenaga global ini. Akibatnya, tentera laut Amerika Syarikat telah melancarkan operasi untuk membersihkan laluan tersebut yang membawa kepada pertempuran laut yang hebat. Laporan terkini menyatakan bahawa beberapa kapal perang Iran telah ditenggelamkan, manakala Iran telah membalas dengan menyerang kapal-kapal komersial milik Sekutu Barat. Jadi boleh kita lihat di sini yaitu persaingan ini bukan sekadar soal wilayah, tetapi soal dominasi ekonomi. Iran, mereka mahu untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai kuasa untuk melumpuhkan ekonomi dunia jika mereka diserang. Manakala Amerika pula mahu memastikan bahawa kuasa Iran tersebut dihancurkan agar aliran minyak tidak lagi dijadikan bahan ugutan geopolitik. Jadi peperangan di Selat Hormuz inilah yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak naik pada ketika ini, dan yang membuktikan betapa strategiknya lokasi ini dalam menentukan hala tuju konflik global. Jadi itu saja untuk punca yang ketiga. Baiklah, kita pergi kepada punca yang terakhir dalam konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran, iaitu ketidakstabilan domestik di Iran. Kita pergi kepada krisis ekonomi yang teruk. Salah satu punca utama ketidakstabilan domestik Iran ialah kemerosotan ekonomi yang berpanjangan, iaitu kejatuhan nilai mata wang. Mata wang Iran iaitu rial mengalami kejatuhan besar dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2025, nilai rial jatuh sehingga kira-kira 1.45 juta rial bagi setiap $1 Amerika Syarikat, yang menyebabkan inflasi meningkat dengan mendadak. Akibatnya harga makanan meningkat dengan ketara, kos sara hidup rakyat juga meningkat dan juga kuasa beli rakyat menurun dengan drastik. Inflasi yang tinggi iaitu lebih daripada kadar 40% menyebabkan ramai rakyat tidak mampu membeli barang asas seperti beras, daging dan juga produk tenusuk. Seterusnya kita pergi kepada sekatan ekonomi antarabangsa. Ekonomi Iran juga terjejas akibat sekatan ekonomi yang digunakan oleh negara barat, khususnya Amerika Syarikat. Sekatan ini menyasarkan ekspor minyak Iran, sistem perbankan Iran dan juga perdagangan antarabangsa. Disebabkan sekatan ini, kurangnya pelaburan asing terhadap negara Iran, kurangnya akses kepada teknologi moden dan juga kurangnya pendapatan negara daripada jualan minyak. Akibatnya, kerajaan Iran menghadapi kesukaran untuk menstabilkan ekonomi dan juga menyediakan bantuan kepada rakyat. Seterusnya kita pergi kepada krisis air dan tenaga. Iran juga menghadapi krisis sumber semula jadi, terutamanya sumber air. Pada tahun 2025, beberapa kawasan di Iran mengalami gangguan bekalan air sehingga 3 hari berturut-turut, dan juga kekurangan bekalan tenaga elektrik. Krisis ini berpunca daripada kemarau yang berpanjangan, pengurusan air yang tidak cekap di negara Iran dan juga pembangunan industri yang tidak terkawal. Masalah ini mencetuskan protes rakyat kerana air dan elektrik dianggap sebagai keperluan asas dalam kehidupan. Kesimpulannya, ketidakstabilan domestik Iran ini berpunca daripada gabungan beberapa faktor utama, iaitu kemerosotan ekonomi yang serius akibat inflasi dan sekatan antarabangsa,
protes rakyat yang meluas menentang keadaan ekonomi dan politik, krisis sumber seperti air dan tenaga yang menjejaskan kehidupan harian. Gabungan faktor-faktor ini menjadikan Iran berada dalam keadaan ketidakstabilan dalaman yang sangat serius yang seterusnya meningkatkan risiko konflik politik dan ketenteraan di dalam serta di luar negara. Itu sahaja punca konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Baiklah, selesai dengan punca konflik Amerika Syarikat dan juga Iran. Kita akan teruskan pula kepada perbincangan mengenai implikasi isu ini terhadap negara kita Malaysia. Jadi saya akan menerangkan implikasinya yang pertama, iaitu kenaikan harga minyak mentah di pasaran global. Jadi konflik Iran dan Amerika Syarikat ini ia telah menjadikan harga minyak dunia melonjak naik akibat ketegangan di Timur Tengah, khususnya serangan ketenteraan terhadap Iran. Menurut pakar ekonomi, kenaikan ini memberikan kesan berganda kepada Malaysia. Industri yang bergantung kepada tenaga seperti pengangkutan, pembuatan dan perkhidmatan akan mengalami peningkatan kos operasi. Akhirnya, kos tersebut akan dipindahkan kepada pengguna dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Jadi jelas di situ bahwa kita boleh lihat peningkatan harga minyak ini turut menyebabkan kos sara hidup rakyat di negara kita turut meningkat. Seterusnya, walaupun kenaikan harga minyak ini meningkatkan pendapatan kerajaan kita melalui dividen daripada Petronas, keuntungan ini sebahagiannya masih terhapus kerana Malaysia masih perlu untuk mengimport produk petroleum yang telah diproses. Jadi hal ini bermakna bahawa rakyat kita tetap berdepan dengan kos bahan api yang lebih mahal. Tambahan pula, subsidi minyak yang ditanggung kerajaan akan meningkat, sekaligus memberikan tekanan kepada fiskal negara. Kesannya di sini, inflasi boleh meningkat dan kuasa beli rakyat semakin terhakis. Justru, kenaikan harga minyak mentah bukan sahaja isu ekonomi global, tetapi ia memberikan kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan kita boleh lihat bahawa peningkatan harga minyak ini menaikkan kos sara hidup rakyat dan meningkatkan inflasi di negara kita. Jadi itu saja untuk implikasi isu tersebut terhadap Malaysia yang pertama. Baiklah, kita bagi kepada implikasi yang kedua terhadap Malaysia, iaitu gangguan perdagangan antarabangsa. Konflik ketenteraan di Iran telah memberikan kesan besar kepada laluan perdagangan global kerana Iran terletak berhampiran dengan Straits of Hormuz, iaitu salah satu laluan laut paling penting di dunia. Laluan ini menghubungkan negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Kuwait dan Qatar dengan pasar global. Sekitar 20% bekalan minyak dunia melalui laluan ini setiap hari. Dan apabila konflik antara Amerika Syarikat dan Iran ini berlaku, kapal dagang menghadapi risiko serangan dan juga syarikat perkapalan mengelakkan laluan tersebut. Dan juga kapal terpaksa menggunakan laluan alternatif yang lebih jauh untuk sampai ke destinasi. Bagi Malaysia yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa melalui laut, gangguan ini boleh menyebabkan kelewatan penghantaran barang import dan juga barang ekspor. Seterusnya kita pergi kepada peningkatan kos pengangkutan dan juga insurans perdagangan. Konflik di Iran menyebabkan kos logistik meningkat dengan ketara. Apabila kawasan konflik berlaku, syarikat perkapalan mengenakan cas risiko perang, iaitu war risk insurance, dan juga laluan kapal menjadi lebih panjang daripada biasa. Akibatnya, kesesakan pelabuhan akan meningkat. Di Malaysia, pengeluar dan pengeksport menjangkakan kos penghantaran dan kelewatan penghantaran meningkat akibat gangguan di laluan utama perdagangan. Kajian oleh Malaysia International Trade Development Corporation, iaitu MATRADE, juga menunjukkan bahawa lebih 60% pengeksport Malaysia menjangkakan operasi perdagangan mereka terjejas, termasuk kelewatan penghantaran, kos insurans yang lebih tinggi, pembatalan pesanan ekspor. Keadaan ini akan mengurangkan kecekapan perdagangan antarabangsa Malaysia dan juga negara-negara lain. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, konflik di Iran memberi beberapa implikasi terhadap perdagangan antarabangsa Malaysia, terutamanya gangguan dalam perdagangan dunia seperti Strait of Hormuz, peningkatan kos pengangkutan dan insurans perdagangan, dan juga kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan kos perdagangan. Walaupun perdagangan
langsung Malaysia dengan Iran agak kecil. Konflik ini tetap memberi kesan tidak langsung kepada ekonomi dan perdagangan Malaysia melalui sistem perdagangan global. Jadi itu saja untuk gangguan perdagangan antarabangsa di Malaysia. Baiklah, terima kasih atas penerangan tersebut. Seterusnya saya akan meneruskan dengan implikasi yang lain yang perlu diberi perhatian, yaitu keselamatan serantau. Jadi konflik Iran Amerika Syarikat ini bukan saja menjejaskan Timur Tengah, tetapi juga memberi kesan kepada rantau Asia Tenggara. Negara kita Malaysia sebagai negara perdagangan terbuka bergantung kepada laluan maritim dan antarabangsa untuk ekspor dan import. Jadi jika ketegangan ini berlarutan, ia boleh menjejaskan kestabilan laluan perdagangan global dan memberikan kesan kepada keselamatan ekonomi Malaysia. Selain itu, Malaysia juga perlulah berhati-hati dalam hubungan diplomatik agar tidak terjebak dalam blok kuasa besar. ASEAN sebagai satu entiti juga haruslah berperanan penting untuk memastikan rantau ini kekal netral dan stabil. Jadi kesimpulannya di sini, keselamatan serantau ini adalah aspek yang penting kerana ketidakstabilan global boleh memberikan kesan yang berpanjangan dan kesan yang langsung kepada kestabilan politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi secara ringkasnya di sini, isu konflik Iran dan Amerika Syarikat ini ia bukan sahaja menjejaskan dan mengancam keselamatan di area Timur Tengah, akan tetapi ia juga memberikan kesan yang mendalam kepada kita, yaitu di rantau Asia Tenggara ini. Jadi selesai dengan implikasi isu tersebut kepada negara kita, sekarang kita teruskan pula kepada apakah usaha yang boleh negara kita lakukan bagi menghadapi masalah ekonomi yang mungkin akan berlaku disebabkan oleh konflik isu Iran dan Amerika Syarikat ini. Jadi usaha yang pertama yang Malaysia boleh lakukan untuk menghadapi cabaran ekonomi global ialah melalui pemantauan inflasi. Jadi ini untuk sebelum meneruskan kepada penerangan mengenai usaha ini, saya akan menerangkan dulu mengenai apa itu inflasi. Jadi inflasi merujuk kepada kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang boleh menjejaskan kuasa beli rakyat. Jadi Bank Negara Malaysia perlulah memainkan peranan yang penting dengan memantau kadar inflasi ini melalui indeks harga pengguna CPI dan menetapkan dasar monetari yang sesuai. Jadi sebagai contoh, kadar faedah atau overnight policy rate (OPR) digunakan untuk mengawal peredaran wang dalam ekonomi. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan langkah subsidi dan kawalan harga bagi barangan asas seperti minyak dan makanan untuk memastikan rakyat tidak terbeban. Pemantauan inflasi ini bukan saja menjaga kestabilan harga, tetapi juga meningkatkan keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi negara kita Malaysia. Jadi di sini ya logik saja. Kalau kita sebagai pelabur, sudah pasti kita akan berfikir dahulu sama ada untuk melaporkan kepada negara tersebut ataupun tidak, bergantung kepada ekonomi negara tersebut. Sudah pasti kita akan melabur untuk negara yang mempunyai ekonomi yang lebih baik. Jadi kesimpulannya di sini, pemantauan inflasi ini adalah usaha yang penting untuk mengekalkan kesejahteraan rakyat dan memastikan ekonomi negara kita kekal stabil walaupun berdepan dengan ketidaktentuan global. Jadi itu adalah usaha yang pertama daripada saya. Tapi pada usaha yang kedua yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk mengatasi konflik antara Iran dan juga Amerika Syarikat ini, iaitu melalui diplomasi antarabangsa. Malaysia, salah satu usaha Malaysia ialah Malaysia boleh menggesa semua pihak yang terlibat dalam konflik Iran supaya mengelakkan eskalasi ketenteraan dan menyelesaikan pertikaian melalui rundingan diplomatik. Kerajaan Malaysia boleh menyeru semua pihak agar menunjukkan sikap menahan diri, maksimum restraint bagi mengelakkan konflik menjadi lebih besar dan menjejaskan kestabilan global. Malaysia juga boleh menekankan bahawa sebarang pertikaian perlu diselesaikan melalui dialog serta menghormati undang-undang antarabangsa. Pendekatan ini penting kerana konflik yang berpanjangan boleh mengganggu dalam perdagangan antarabangsa, meningkatkan harga minyak dunia dan juga menjejaskan ekonomi negara yang bergantung kepada perdagangan seperti Malaysia. Seterusnya, Malaysia boleh menggunakan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar dunia. Malaysia juga menggunakan hubungan diplomatik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Rusia untuk membantu meredakan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran.
Kerajaan Malaysia melalui kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa Malaysia akan terus berhubung dengan kedua-dua negara tersebut bagi menggesa usaha menghentikan serangan terhadap Iran dan mencari penyelesaian secara damai. Langkah ini penting kerana China dan Rusia mempunyai pengaruh geopolitik terbesar di Timur Tengah. Kerjasama diplomatik dapat meningkatkan tekanan antarabangsa untuk menghentikan konflik antara dua buah negara tersebut. Usaha ini secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan risiko gangguan perdagangan global. Malaysia juga turut menggunakan pelbagai platform antarabangsa untuk menyuarakan pendirian diplomatiknya, antaranya melalui Association of Southeast Asian Nations iaitu ASEAN, Organisation of Islamic Cooperation OIC dan juga United Nations PBB. Melalui organisasi ini, Malaysia dapat menggesa penyelesaian konflik secara aman, menyokong usaha kejahatan senjata dan juga menggalakkan kerjasama antarabangsa untuk mengekalkan kestabilan ekonomi global. Diplomasi melalui organisasi antarabangsa ini memberikan tekanan moral dan politik kepada pihak yang terlibat supaya mengurangkan konflik antara Iran dan juga Amerika Syarikat. Kesimpulannya, Malaysia menangani kesan ekonomi daripada konflik di Iran melalui pendekatan diplomasi antarabangsa yang aktif dan seimbang. Antara usaha utama yang saya sebutkan tadi seperti menggesa penyelesaian konflik melalui dialog, menggunakan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar seperti China dan Rusia, dan juga memanfaatkan platform organisasi antarabangsa seperti ASEAN, OIC dan juga PBB. Baiklah, itu sahaja untuk diplomasi antarabangsa. Baiklah, terima kasih atas penerangan tersebut. Seterusnya, usaha ketiga yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk menghadapi masalah ekonomi ialah pengukuhan ekonomi domestik. Jadi, kenapa Malaysia perlu mengukuhkan ekonomi domestik? Malaysia perlu mengukuhkan ekonomi domestik untuk memastikan asas ekonomi dalam negara kukuh supaya ia tidak terlalu bergantung kepada faktor luar. Antara langkah utama ialah memperkasakan sektor pertanian, pelancongan dan teknologi digital. Dengan cara ini, Malaysia pastinya akan dapat menjana pendapatan yang lebih pelbagai dan mengurangkan kesan daripada kejutan ekonomi global. Jadi di sini bermaksud negara kita perlu berusaha untuk memajukan sektor di dalam negara seperti yang saya sebutkan tadi, pertanian, pelancongan dan teknologi digital, supaya negara kita tidak terlalu bergantung kepada negara luar untuk mendapatkan hasil-hasil yang diperlukan. Selain itu, kerajaan juga perlulah menekankan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana kerana sektor ini menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara kita. Sokongan dalam bentuk pembiayaan, latihan dan akses pasaran akan membantu PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana yang saya sebutkan tadi, berkembang dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi. Jadi di sini bermaksud kerajaan kita perlulah membantu rakyat-rakyat di negara ini yang ingin melaksanakan dan menjalankan perusahaan kecil untuk menyerap kehidupan keluarga mereka sekaligus untuk membantu ekonomi negara kita. Jadi pengukuhan ekonomi domestik ini bukan sahaja meningkatkan daya tahan negara terhadap krisis luar, tetapi juga memastikan peluang pekerjaan dan kesejahteraan rakyat itu terus terjamin. Inilah yang menjadi asas penting untuk menjadikan negara kita Malaysia lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dan selain daripada yang saya sebutkan tadi, usaha ini juga dapat membantu negara kita untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan mengurangkan jurang ekonomi antara rakyat di negara kita, yaitu yang kaya dan yang miskin itu jurangnya tidak terlalu jauh. Jadi itu saja untuk poin yang ketiga, yaitu pengukuhan ekonomi domestik. Kita pergi kepada usaha yang terakhir dalam senarai, iaitu usaha Malaysia dalam memperbagaikan sumber tenaga. Kini Malaysia berusaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber minyak dari Timur Tengah dengan mendapatkan bekalan tenaga daripada negara lain seperti negara Australia, negara Afrika, Amerika Syarikat dan negara Asia lainnya. Malaysia juga mengimport gas asli cecair LNG dari beberapa pembekal alternatif bagi memastikan bekalan tenaga tidak bergantung kepada satu rantau sahaja. Langkah ini penting kerana sebarang gangguan bekalan dari Timur Tengah boleh menyebabkan harga bahan api dan kos tenaga meningkat dalam negara.
Kepelbagaian sumber import ini dapat membantu Malaysia daripada untuk menstabilkan bekalan tenaga, membantu dari segi mengurangkan risiko kekurangan bahan api dan juga membantu untuk mengelakkan kejutan ekonomi akibat konflik geopolitik. Seterusnya, usaha Malaysia untuk memperkukuh pengeluaran tenaga domestik. Malaysia juga berusaha meningkatkan pengeluaran tenaga dalam negara supaya tidak terlalu bergantung kepada import tenaga. Melalui syarikat tenaga nasional seperti Petroleum Nasional Berhad iaitu Petronas, Petronas meningkatkan perdagangan minyak dan gas, membangunkan projek tenaga di dalam negara dan juga mengembangkan industri gas asli. Langkah ini dapat membantu meningkatkan keselamatan tenaga negara, energy security, serta memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil walaupun berlaku krisis antarabangsa. Selain itu, Malaysia juga dalam usaha untuk mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Salah satu usaha penting Malaysia ialah dengan mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui, renewable energy seperti tenaga solar, tenaga hidro, biofuel daripada minyak sawit dan juga tenaga biodiesel. Kerajaan Malaysia menekankan bahawa kepelbagaian tenaga termasuk teknologi peralihan dan tenaga hijau amat penting untuk menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global. Langkah ini dapat mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap bahan api fosil, dapat juga menstabilkan kos tenaga dalam jangka masa panjang dan juga dapat menyokong pembangunan ekonomi negara dengan lebih mampan. Selain itu, Malaysia juga dalam usaha memperkukuh industri LNG dan tenaga serantau. Malaysia sedang berusaha mengukuhkan kedudukannya sebagai pembekal tenaga serantau, khususnya dalam sektor gas asli cecair iaitu LNG. Melalui pembangunan projek seperti Kompleks Tenaga di Johor, hub LNG di Pintu Sarawak, Malaysia dapat meningkatkan ekspor tenaga dan juga menjadikan negara kita sebagai sumber tenaga alternatif bagi negara-negara Asia yang terjejas oleh konflik Timur Tengah. Hal ini bukan sahaja meningkatkan keselamatan negara tetapi juga memberi peluang ekonomi baru kepada negara kita Malaysia. Kesimpulannya, Malaysia menangani kesan ekonomi akibat konflik di Iran melalui strategi kepelbagaian sumber tenaga antara usaha yang saya sebutkan tadi seperti mempelbagaikan sumber import tenaga dari pelbagai negara, memperkukuhkan pengeluaran tenaga domestik melalui industri minyak dan gas dan juga mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui melalui tenaga seperti tenaga solar dan juga biofuel. Melalui langkah-langkah ini, Malaysia dapat mengurangkan risiko gangguan bekalan tenaga global serta memastikan kestabilan ekonomi negara walaupun berlaku konflik geopolitik antarabangsa. Baiklah, selesai dengan usaha menangani isu antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Baiklah, selesai sudah perbincangan mengenai yang pertama tadi punca berlakunya konflik Iran dan Amerika Syarikat, implikasinya terhadap negara kita dan usaha yang boleh kita lakukan untuk menghadapi masalah ekonomi yang disebabkan oleh konflik tersebut. Jadi sebelum menamatkan sesi pembentangan pada hari ini, kiranya jika saya merumuskan sedikit apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Jadi secara umumnya, konflik antara Iran dan Amerika Syarikat ini ia telah mencerminkan betapa rapuhnya kestabilan dunia apabila kuasa besar berdepan dengan persaingan geopolitik. Situasi ini bukan saja menjejaskan hubungan antarabangsa, tetapi turut memberikan kesan kepada ekonomi global yang saling bergantung. Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan terbuka perlulah sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan ini dengan kebijaksanaan dasar, kecerdasan pengurusan ekonomi dan diplomasi yang matang. Jadi selesai sudah perbincangan kami, sekarang kami ingin membuka beberapa peluang soalan. Silakan. Izinkan saya untuk menanyakan soalan. Jadi, bagaimanakah komuniti antarabangsa bertindak terhadap konflik di Iran? Baiklah, terima kasih kepada saudara yang menanyakan soalan. Bagaimanakah komuniti antarabangsa bertindak terhadap konflik di Iran? Tindakan komuniti antarabangsa terhadap konflik di Iran dengan menggesa penyelesaian konflik secara aman melalui diplomasi dan juga rundingan antarabangsa. United Nations iaitu PBB menyeru semua pihak untuk mengelakkan peningkatan ketegangan dan juga mematuhi undang-undang antarabangsa antara semua negara yang terlibat. Selain itu, PBB juga turut menyuarakan kebimbangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menggesa siasatan dijalankan secara cepat.
Beberapa organisasi seperti OIC juga menyeru kerjasama antarabangsa bagi memulihkan keamanan dan kestabilan di rantau Timur Tengah. Adakah menjawab soalan? Baiklah, saya mempunyai satu lagi soalan yang ingin ditanyakan berkenaan dengan apa yang telah dibincangkan atau diberitahukan oleh rakan-rakan sebentar tadi. Jadi soalan saya berbunyi, mengapakah Malaysia ingin menekankan negaranya sebagai negara yang netral berbanding memihak kepada mana-mana pihak yang sedang berkonflik? Baiklah, jadi untuk menjawab persoalan tersebut, negara kita Malaysia ingin kekal sebagai negara neutral, iaitu tidak berpihak kepada mana-mana pihak, adalah untuk kepentingan strategi kita. Jadi cuba kita fikirkan, jika negara kita berpihak kepada Amerika Syarikat, kita mungkin akan terjejas dengan hubungan perdagangan dengan rekan sekutu Iran atau negara-negara Blok Timur. Jadi hal itu akan menjejaskan ekonomi negara kita. Sebaliknya, apabila kita memihak kepada Iran pula, kita juga berisiko untuk berdepan dengan sekatan ekonomi daripada pelabur besar negara kita seperti Amerika Syarikat lah. Jadi dengan kekal neutral ini, Malaysia boleh terus berdagang dengan semua pihak dan memainkan peranan sebagai negara yang menyeru kepada keamanan tanpa mengganggu aliran pelaburan asing. Adakah itu menjawab soalan? Ya, terima kasih. Jadi sampai di sini sajalah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.